Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak belajar izhar halki. Mudah ajalah nak nama hukum izhar halki tu. Mun kita baca Al-Quran, kita jumpa dengan nun mati yang ada tanda sukun, tanwin atas, tanwin di bawah selari, tanwin depan 69. Pasti sidak dua tu akan kita baca dengan jelas. Hukumnya sigi aja, iaitu izhar halki. Halki tu halkum. Di mana nun mati yang ada tanda sukun, tanwin yang selari, tanwin depan 69 tu nak. Huruf selepas sidak dua tu, si lain si bukan adalah untuk huruf yang keluar daripada halkum aja. 6 huruf tu lah huruf yang keluar daripada halkum. Sebab yang namanya halki, huruf halkum. Huruf selepas sidak dua tu hanyalah untuk huruf halkum. Cuba kita langgar tu. Contoh-contoh tu. An'am, nun mati ada tanda sukun selepasnya huruf ain. Ain tu 6 huruf halkum salah satunya. Tu si Sami'un alim. Sama juga tanwin 69 huruf selepasnya huruf halkum. Confirm. Tanwin atas selari. Huruf selepasnya huruf kha. Kha huruf halkum. Hasidin idza. Tanwin selari. Huruf selepasnya hamzah. Hamzah tu huruf halkum. Yo lah tek kami mandah. Nun mati yang ada tanda sukun. Tanwin selari. Tanwin depan 69. Selepas sidak dua tu pasti dan pasti adalah untuk huruf yang keluar daripada halkum aja. Hukumnya izhar halki, dibaca lah kita dengan jelas. Faham sih? Mun faham, sebarkanlah. Moga kita sama-sama pandai insya-Allah. Assalamualaikum.